Nabila, aku takut. Ni, kalau subjek ni sangkut habis lah. Aku dah tak boleh nak tambah semester dah. Family aku tak ada duit. Aku kena balik macam tu je nanti. Kau diamlah, aku ingat kau seorang je ke yang problem. Orang lain pun stres. Tak apa-apa ni data kita boleh salah apa. Sahabat tu dah mesti nak mampu. Salah sikit pun habis hilang markah. Aku try kira-kira markah kita. Possibly kita boleh dapat 15-40 je. Aku rasa macam gagal ni. Okay. Yang fikir negatif. Kita still ada masa. Kita just kena fix lagi sikit je lagi. Weh korang, macam mana ni? Habislah kirimat kita. Tak nak juga jadi orang basuh ni. Sikit nak duduk. Korang, aku ada dengar korang cakap tadi. Aku ada cara nak tambah ni. Macam mana? Well, aku ada kenal seorang someone dekat kita punya pejabat fakulti. Dia boleh tolong kita fix markah kita sebelum sistem tu kena kunci. Tolong? Yes, tolong. Duit? Kau bayar? Maksudnya, itu rasuah Safia? Alah Huda, awak janganlah skema sangat. Markah ni penting tau untuk kita. Grup-grup sebelum ni pun buat je. Lepas je. Tapi kalau kantoi kita boleh kena kantoi terus. Aku risaulah. Alah, tak apa Karina. Biar pecah perut, jangan pecah mulut. Kalau tak ada orang yang begini, tak kantoi pun. And kalau nak bayar pun tak banyak, dalam 200 orang je. Nak dibandingkan dengan kalau kita kena tambah lagi 1 sen. Banyak pun kan? Korang, kita dah belajar tinggi-tinggi, dah banyak ilmu kita timba. Takkan kita nak buat jenayah macam ni? Alah Aina, kau tak apalah. Kau budak dekan. Test, exam, semua kau boleh skor. Kau takkan fahamnya perasaan kita orang yang bergantung dengan kalimat assignment macam ni. Aina, kalau kita orang fail assignment ni memang tak lulus subjek pasal orang. Aku kawan kau, tapi aku rasa aku ikut Sofia lah. Aku tak mampu Aina. Aku takut aku gagal. Aku nak ikut Sofia sebab aku dah belajar sampai nak mati tapi markah saya tak terberapa. Aku tak percaya korang semua macam ni. Aku tak sanggup. Sorry Nabila, aku nak keluar kumpulan ni. Aku tak suka nak lulus guna cara kotor. Lambatlah korang ni. Aku tak boleh dekat pejabat lewat-lewat macam ni. Nanti orang atasan curiga. Alah, sorry lah. Tadi ada hal kejap. Nah, 2,000. Naikkan makan grup kita orang. Jangan tinggi-tinggi sangat. Depress pun cukup. Nanti kantoi. Tahu. Lepas ni, kita tak kenal dah. Okay, dan dia dah. Bisa sempat tahu. Saya boleh saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya ni dah lama mengajar tau. Dan tahun ni sistem data kita dah diupdate. So kalau ada apa-apa perubahan pada markah awak, saya akan dapat kesan. Okey dah, senyap semua. Saya ada benda nak beritahu. Malam semalam saya dapat notify daripada sistem data. Bila saya cek, ada sesetengah daripada markah kamu dah berubah. Syafiqah dah mengaku dan bagi tahu semuanya kepada kami. Dan dia ada di office dekan sekarang. Kamu tahu kamu salah. Saya tak nak sebut nama. Kamu bangun sendiri dan ikut saya sekarang. Bangunlah!
Masa sekolah dulu aku dah pernah buat. Waktu tu aku selamat. Aku ingat kali ni pun aku selamat. Aku tahu, aku nampak semua apa yang kita buat ni salah. Tapi aku bodoh. Kita semua bodoh. Sebab kita nak sangat jadi mak tu. Aina, Huda, korang selamat sebab korang bijak. Nampak apa yang salah dengan yang betul. Kita semua kawan, tapi kami tak indahkan apa yang korang cakap. Dah lambat dalam menyesal. Dah, aku dah cakap kat korang benda yang kita buat ni salah. Integriti bukan sekadar dalam teks, dia perisai maruah kita. Rasuah bermula dari sekecil-kecil perkara Sehingga menjadi semakin serius dan terdesak. Ilmu tidak akan berkat jika jalannya penuh dengan penipuan. Jangan gadaikan masa depan demi kesenangan sesaat. Harga sebuah markah tidak setanding dengan harga sebuah maruah. Kami benci rasuah.